orang yang pertama membuka lubang biji timah pada tahun Siapakah orang yang pertama membuka lubang biji timah pada tahun 1818 di Malaysia? A. Yang Aloy. B. Sultan Naposo dikenali sebagai Sultan Puasa. C. Sultan Siti Nahdoain. D. Sultan Mansur Shah. Mudah. Jawapannya apa? A, B, C. B bola. Ha? B bola. B, betul. Siapakah yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ketiga? A. Sultan Ismail Nasaruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin III. B. Tunku Abdul Rahman bin almarhum Tengku Muhammad. C. Tengku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Walid Shah. D. Sultan Isamuddin Alam Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Ayah, dengar ayah. Sultan salah. Jawapan dia A. Sultan Ismail. Siapakah Sultan yang ketiga di Melaka? A. Sultan Muzaffar Shah. B. Sultan Muhammad Shah. C. Sultan Abu Syahid. D. Sultan Alauddin Luar Shah I. Mula. A, B, C, D. Sultan Mahmud Shah. Apa? B. Betul. Hang Tuah seorang pahlawan terhukum di Melaka. Di manakah asal tempat Hang Tuah? A. A. Kampung Sungai Dulu Melaka. B. Pulau Bintan Riau Indonesia. C. Pulau Besar Melaka. D. Pulau Singkit Riau Indonesia. Dua kali jawab ya. Salah satu dua kali jawab. Ha? Salah. Satu lagi. Siapakah pelayan laut yang pertama berbangsa Melayu? Dan namanya diberi dalam bahasa Inggeris ketika itu. A. Diego Harris. B. Christopher White. C. Henry the Black. D. Jack Simon. C. Betul. Apakah nama haiwan pergerakannya paling lambat? A. Kura-kura. B. Ongkang beruang pola. D. Siput babi. Ha? Salah. A. Salah. Jawab ongkang. Ya. Binatang darat apakah yang paling terpantas di dunia? A. Cheetah. B. Arnab. C. Kijang. D. Kuda. Ha? A. Betul. Apakah nama buaya yang paling garang? A. Buaya Sungai Nil. B. Buaya Jelulung. C. Buaya Kain D. Buaya Alligator Amerika. Salah. Keempat, namakan ikan darat yang paling mahal, boleh mencukup 1,400 sekilo. Namakan ikan darat yang paling mahal, boleh berkisar 1,800 sekilo. A.
ikan empurau, B. ikan kelah, C. ikan kemoleh, D. ikan ketutu. Bola. Bola? Di. Salah. Terap dan hebat. Soalan 5. Kuda yang paling cantik di dunia. A. Kuda Arab daripada Semenanjung Arab. B. Kuda Friesian daripada Belanda. C. Kuda poni kuda poni Switzerland daripada Scotland. D. Kuda Andalusia daripada Sepanyol. Ha? D. Salah. Pada A. Kuda Arab daripada Semenanjung Arab. Pertama, selain kompas, arah mata angin juga dapat ditentukan dengan perpanduan apa? A. Selain kompas, arah mata angin juga dapat ditentukan dengan perpanduan apa? Berpandukan apa? Selain kompas. A. Aliran sungai. B. Tiupan angin. C. Pergerakan awan. D. Kedudukan matahari. Angin Dah senang yo. D. Betul. Garisan yang membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. A. Garisan Arktik. B. Garisan Jadi. C. Garisan Khatulistiwa. D. Garisan Selatan. Betul. Dia yang mana? Apakah ciri-ciri geografi yang terletak di sebelah timur peta? A. Sawah padi. B. Ladang kelapa. C. Ladang getah. D. Ladang nanas. Salah. B. Ladang kelapa. Ke arah manakah Sungai Kantan akan mengalir? Sungai Kantan akan mengalir. A. Tenggara. Kantan. A. Tenggara. B. Barat laut. C. Selatan. D. Barat. Salah. Jawapan dia? A. Tenggara. Bentuk muka bumi yang dapat anda lihat di kawasan pinggir laut ialah A. Tanjung. B. Jurang. C. Jeram. D. Tebing. Salah. Berapakah ramai penduduk di Malaysia di tahun 2025? A. 35.977 juta. B. 36.250 juta. C. 32.560 juta. D. 33.120 juta. Salah. 35.977 juta. Okay, next. Apakah nama Ibu Negeri Perak pada tahun 1875 sehingga 1937? A. Larut dan Matang. A. Larut dan Matang. B. Taipei. C. Setiawan. D. Kelian. Salah. Betul Taipei tadi. Apakah gelaran atau jolokan bagi negeri Terengganu? A. Darul Ihsan. B. Darul Impian. C. Darul Iman. D. Darul Imam. Betul. Apakah nama lama bagi Ibu Negeri Selangor? Nah. A. Shah Alam. B. Kuala Lumpur. C. Puchong. D. Damansara.
Salah. B. Abdul.